Kisah yang saya ingin kongsikan ni berkenaan dengan ahli keluarga saya lah. Mengenai kakak saya yang sulung ni, dia berkahwin dengan suami dia, kira suami dia tu abang ipar saya lah. Abang ipar saya ni dia ada mengamalkan ilmu yang salah. Masya Allah. Jadinya waktu bujang dululah, jadinya sebelum berkahwin tu dan selepas kahwin tu memang tak tahu. Jadinya terbongkar cerita ni tahun lepas. Okey. Dia asalnya dia ada ambil ilmu persilatan dan ilmu kebal tak silap saya. Tapi dalam masa yang sama ada ilmu lain lah mungkin lah. Saya pun tak berapa tahu ilmu apa yang dituntut. Tapi yang ini dimaklumkan oleh kiranya sepupu arwah ayah saya, kira dua pupu. Kira pangkat bapa saudara saya lah. Selepas benda yang terbongkar ni dapat tahulah puncanya dari mana semua. Okey, anak kakak saya ni dia lelaki dan berkahwin lebih kurang 5 tahun. Jadinya dalam tempoh 5 tahun tu anak saudara saya tu dia dah mengandung beberapa kali. Tapi bila usia dia, maksudnya yang kali pertama tu usia dia kandungan 3 bulan gugur. Lepas tu kali kedua tu tahun kedua macam tu dia mengandung lagi. Usia ke 5 bulan tu digugur. Masya Allah. Jadi macam untuk family belah belah isteri anak saudara saya tu, dia nasihatkan untuk biar dulu, sebabnya dia punya emosi tu terganggu, seolah-olah macam orang panggil gila meroyan. Goyang. Ya, kan, meroyan. Lepas tahun lepas, kiranya dah tahun keempat kan OH. Dia mengandung lagi sampai ke 9 bulan. Masa tu tak ada apa-apa ni. Jadinya buku semua kiranya dia ada pergi check up semua biasa normal. Okey, tak ada apa-apa masalah. Komplikasi apa semua tak ada. Baju, peralatan semua dah siap. Tapi ada satu hari tu lebih kurang pukul 3 pagi, anak saudara saya tu, kiranya suami kepada yang mengandung tu lah, dia telefon mak dia bagi tahu isteri dia perut dia tiba-tiba kempis. Aduh. Kempis, tak ada sirap apa semua, tak ada. Masya Allah. Jadinya memang panik. Kakak saya pun bagi tahu dekat besan dia apa semua. Jadinya bawa pergi ke hospital besar Ipoh. Jadinya bila pergi dah sampai ke hospital besar Ipoh tu, diorang dah scan, bawa buku apa semua tu kan. Doktor memang terkejut sebabnya memang tak ada pendarah, boleh sebut kot pensirapan tu. Pensirapan apa semua tak ada. Perut je kempis. Jadi dekat buku tu memang ada details yang yang setiap kali pregnancy check up semua ada details. Jadi macam pihak hospital macam tak boleh terima. Jadi macam pelik lah sebabnya bayi tu gaib. Jadinya lepas keluar, kiranya saya lebih kurang 2 hari ke 3 hari kot baru keluar daripada admit daripada ward tu. Jadinya kata besan tu tak apalah, biar dia bawa balik rumah dia untuk tenangkan, sebabnya yang tempoh yang sebelum ni pun anak dia dah jadi macam tekanan kan. Bayi dia gaib, kiranya keguguran, yang kali ni gaib sebabnya dah cukup sifat, cuma tertunggu hari lagi betul untuk melahirkan. Jadinya malam yang kiranya siang tu dah admit, malamnya tu diorang bawa dah kiranya siang tu memang dah balik rumah lah, kiranya balik daripada hospital, diorang tu balik rumahnya di rumah besan dia. Waktu malam tu isteri saya panggil anak buah saya juga, kiranya anak buah saya jugalah ya, anak buah yang perempuan tu, dia terkejut, menjerit sebab dia dapat dengar bunyi macam dekat bilik dia tu ada tingkap nakor.
bunyi cakaran. Allah, Masya Allah. Macam tu kan. Jadinya masa tu suami dia ada dekat luar tengah tengok TV. Jadi sebab masa yang dia tinggalkan anak saudara saya tu dah tidur, dah kira dah tenang dah kan. Jadinya mungkin dia bosan ke apa, dia tengok TV. Jadinya mak dia ni dengan anak saudara saya yang lelaki tu pergi tengok yang anak saudara saya yang perempuan tu dalam keadaan ketakutan. Dia dekat dengar bunyi kan. Punya maksudnya yang tu tak habis di situ. Okay. Lepas tu jadinya diorang baca Yasin apa semua, baru dah tenang apa semua, jadi diorang ambil apa tu garam kasar dengan ladi hitam yang ada kat rumah je, sebabnya dah malam kan nak panggil perawat pun tak tahu mana nak ni. Jadi diorang tabur sekeliling dekat dalam bilik tu, okey, sampai ke pagi tidur lena lah. Jadinya kakak saya ni panggilkan kiranya yang perawat ni dua pupu arwah ayah saya. Jadinya dekat situlah terbongkar yang perawatan sebabnya dah bersemuka kan. Dia tanya dekat abang ipar saya tu, tapi bukan secara berdepan dengan besan lah, kiranya secara tepi lah. Jadinya yang ini diceritakan balik oleh bapa saudara saya tu lah. Dia tanya, kamu kena jujur, kamu kena terus terang. Apa yang kamu buat, apa yang kamu ada ambil ilmu ke tak sebelum ni? Mula dia tak mengaku, lepas didesak, akhirnya dia mengaku yang dia ada ambil ilmu yang salah lah. Lepas tu dinasihatkan tapi dia tak nak buang. Dia memang tak nak buang. Dia cakap kalau dia buang nanti dia akan kena sakit. Jadi jatuh syirik lah kan sebabnya betul. Dia lebih percayakan benda macam tu untuk melindungi dia daripada ni lah, kira bersekongkol lah kan, sebabnya apa-apa kita kena berserah kat Allah. Semua ajal maut semua Allah yang tentukan. Jadinya bapa saudara saya pun tak boleh nak buat apalah, sebabnya tuan badan dia tak nak buang. Jadinya yang bayi kandungan yang gaib tu sebenarnya yang peliharaan abang ipar saya punya tu yang makan. Tapi yang gaib tu perjanjian kalau yang maknanya yang pertama dan kedua tu adalah bayi perempuan. Yang ketiga tu lelaki. Sebab tu bila cukup sifat dia ambil. Itu adalah perjanjian. Perjanjian iblis lah. Jadi macam anak saudara saya, dia sedih lah, kecewa. Lepas tu dia terpaksa berpisah dengan isteri dia. Sekarang dia dah berpisah sebabnya dia sayangkan bekas isterinya tu. Jadi untuk kebaikan dua-dua pihak, jadi macam takut kalau macam dia kata mengandung lagi, kemungkinan akan jadi lagi. Kita tak tahu apa perjanjian, sebabnya tak cerita tu tak tahu sampai habis. Jadi yang berpisah tu anak saudara? Yang kejadian jadi ni tahun lepas. Lepas kiranya anak saudara perempuan saya pun dah pulih, dah emosi dia apa semua. Akhirnya diorang pun bincang, mak saya pun kata, mak dia, maksudnya kakak saya tu kata macam tu, asalnya kalau dah macam tu sebab suami kakak saya ni dia tak nak buang benda tu. Dia memang berkeras tak nak buang benda tu. Kalau nak buang, bapa saudara saya tu dia boleh buat. Dia boleh buat pemutusan. Tapi dia tak nak. Jadinya untuk keselamatan jelah isteri kan, maknanya diorang terpaksa berpisah. Jadi sebab terpaksa berpisah lah kalanya nanti isteri dia mengandung nanti guguran lagi ke. Jadi kita tak tahu apa namanya kan. Jadi diorang terpaksa berpisah lah Memang kesian sebabnya ialah bila tahu pula yang bayi yang 3 tu baru dah cukup sifat, dia tahu dah kan, dah scan jantina dia, jantina lelaki. Yang dekat rumah tu yang benda ni kiranya dah sampailah pengetahuan biasanya, mestilah diorang nakkan keselamatan anak diorang kan. Dalam zaman macam ni pun masih lagi ada orang yang mengamalkan. Yelah, abang ipar saya tu pun dah tua, tapi kalau tengok daripada saya kecil sampai sekarang muka dia tak berubah. Sekarang umur dia dah 60 lebih, tapi muka dia masih sama, tak ada uban, bentuk badan yang sama, kedutan tak ada, muka sama, muda.
Ui. Tapi agak tragis lah bagi saya kisah ni. Sebabnya kan kalau dulu memang kita selalu dengarkan OHS, tapi zaman sekarang pun bayi boleh gaib. Memang orang kata macam kalau orang yang tak melaluinya mungkin susah nak percaya. Tapi yang saya punya keluarga pun masih kira macam terkejut. Betul ke benda ni lah. Tapi tak nafikan abang ipar saya tu baik lah untuk macam kalau dalam keluarga tu memang dia rajin apa-apa dia, orang kata apa-apa pertolongan dialah orang pertama yang akan cepat sampai. Yang tu memang sifat peribadi dia. Sifat peribadi dia. Tapi di sebaliknya tu. Jadi saya kesiankan pasangan tu. Sebab yelah suami isteri yang orang kata yang bercinta, yang menempuhi, tiba-tiba kena terpaksa berpisah walaupun bukan salah dia orang. Ya betul, dia orang terpaksa. Jadinya untuk keselamatan yang suami tu, anak saudara saya tu sayangkan isteri dia, jadi fikirkan keselamatan. Yelah kan takut jadi hilang lagi kan, takut ini jenuh berubat jugalah isteri dia tu untuk pulihkan mental dia, bagi kuat balik semangat. Kira semangat dia memang hilang. Bayangkan OH, anak yang yang pertama dengan kedua, yang pertama yang kedua betul sebab kecil lagi. Ya, yang ini 9 bulan. Ya, dah cukup sifat. Memang macam kita tak boleh terima fikiran dengan akal fikiran dengan waras. Kita fikir boleh jadi ke betul ke ni? Setengah orang kalau macam tak ada tempat tu mungkin tak betul ni tapi masalah buku pin dia semua ada. Dia punya tu pun ada setiap kali gambar yang tu lah yang scan tu kan. Jadi maknanya anak saudara tu tak boleh berkahwin lah selagi ayah dia ada. Ya. Kalau dia nikah dengan orang lain pun sama juga. Ya betul Waduh. Jadinya anak saudara saya tu dia bawa diri, dia pergi kerja di Singapura. Yang jadinya yang anak saudara saya tu yang nombor 2, dia ada kakak. Yang kakak tu sampai sekarang pun dia tak nak kahwin. Takut? Ya takut. Aduh lah ya Allah. Saya rasa ini baru pertama kali saya dengar kisah gini. Maknanya selama ni kita dengar kisah-kisah orang maknanya beratnya orang, tapi maknanya ujian ni lagi berat sebenarnya sebab orang tu tak bersalah tapi mereka yang kena buat keputusan tu. Betul, bagi saya macam kita dengar apa jadi macam kesiannya lah nasib anak saudara macam ni. Sebab setiap orang ni berhak untuk bahagia kan. Betul. Tapi dia disebabkan ego bapak dia tak nak pemutusan tu, jadi benda tu ni lah kita pun tak tahu nanti sebab dia makin tua sekarang ni, umur dia 60 lebih pun kita tengok seperti 30 lebih, 40 macam tu. Dia memang tak ada tua-tua. Saya pun pelik. Serupa mana saya tengok masa dia kecil, saya masih kecil, dia kahwin dengan kakak saya, gitu je lah sampai sekarang ni. Itu jadinya memang kakak saya pun dah pujuk, bapak saudara saya dah pujuk pun memang dia tak nak. Bila dinasihatkan katanya kubur masing-masing katanya. Susah kalau macam jenis hati kental macam tu. Baik. Wow. Cerita yang pertama ni memang wow lah. Ya. Alhamdulillah. Okey, jadi Bunga nak teruskan yang kedua ataupun nak stop sampai situ? Pulang OH. Kalau OH rasa dah okey, saya stop. Tapi kalau OH nak saya tambah cerita, boleh.